Jentera Touring Adventure 1 silinder 250cc. Harga bawah 10k. Assalamualaikum kawan-kawan Projek Solo. Jika sebelum ni kita dah lihat dan kita dah tonton segmen Touring Adventure daripada Mobil Deli 2 silinder enjin, iaitu T252X yang berharga RM16,888 dan T502X berharga RM28,888. Kali ini kalau korang tak nak bayar lebih, ini dia T250X dengan harga bawah RM10,000, RM9,888. Menurut Enforce, jentera ni akan mula berada di pasaran Malaysia pada Januari 2026. Dan korang boleh dah jenguk-jenguk kod dah ada kat kedai berhampiran dengan korang. Yang bagus jentera ni geng, dia didatangkan dengan dua variant, iaitu versi standard dan versi special edition. Cuma special edition korang kena bayar lebih sikit lah RM11,288. Tapi mempunyai kelebihan, dia datang sekali dengan Pioneer dan Top Box. Okey, kita lihat sedikit spesifikasi dia geng. T250X menawarkan 24.4 horsepower pada 7,500 rpm dan 22.3 Nm pada 6,000 rpm yang terhasil daripada enjin 1 silinder 249cc dengan sistem penyejukan udara air-cool. Didatangkan dengan transmisi 6 kelajuan. Perincian lain, dia juga menawarkan ABS dui saluran, traction control, meter digital LCD 7 inci berwarna serta slot pengecas USB Type A. Kelengkapan lain yang turut dipadankan adalah fork USD 41mm dengan travel 177mm dan monoshock belakang 55mm dengan pelarasan preload. Brake pula terdiri daripada brake 2 piston di depan dan belakang, masing-masing dipadankan bersama cakra 265mm depan dan 220mm belakang. Selain itu, T250X turut dilengkapi dengan tangki bahan api berkapasiti 11.7 liter dengan berat keseluruhan 154 kg dan tayar berukuran 19 inci di depan dan 17 inci di belakang. Jadi baik, itu saja perkongsian. Semoga korang enjoy dengan video kali ini, dan korang kalau suka dengan video ni, korang boleh komen di ruangan komen. Dan kawan-kawan yang baru masuk ke channel Projek Solo, korang selamat datang dan korang jangan lupa like, comment and share. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.